Okey, sekarang kita akan lihat soalan kedua dalam bahagian kesatuan ni, iaitu tentang melorek gambar rajah van. Okey, soalan kedua, lorikkan gambar rajah van berikut berdasarkan operasi yang diberi. Okey, soalan pertama disuruh kita lorikkan P kesatuan Q. Okey, apa itu kesatuan? Dekat nombor 1 tadi cikgu dah ajar, kalau kesatuan kita kena list semua. Okey, kalau lorek kita kena lorek semua. Kalau suruh list, kita kena list semua P dan Q. Kalau dia suruh lorek kita akan lorek semua P dan Q. So, loreklah semua P. So, lorek P dulu. Okay. And then, lorek Q. Sambung kat sini lah. So, itulah maksudnya P kesatuan Q. Maksudnya, lorek semua P dan Q. P dan Q kita lorekkan. Okay. So, soalan B dengan C, boleh buat sendiri ya. Sebab cikgu nak tunjukkan soalan D. Okey, soalan D, P kesatuan Q prime. Okey, kalau ada prime, cikgu akan sebut prime dulu. Okey, cikgu tak sebut P dulu cikgu sebut Q dulu. So, Q prime maksudnya apa? Kita tak nak Q, tak boleh kena Q. Jadi, kalau Q dekat sini, dia cakap Q prime, kita kena lorek di luar Q. Okey, lorek luar Q. Maksudnya ni Q prime, ni Q kat sini kan? Q prime dekat sini. Sini. Dan sini. Di luar Q. Okey, lepas tu dan lorek semua P. Okey, ini P, lorek semua. Okey, ni dah lorek dah kan? Ini belum lorek lagi. So kita sambung je lah. Sambung lorek. So itulah jawapan dia. Okey, kita mula dengan prime dulu sebab bila ada prime cikgu akan mula dengan prime. Walaupun dia dekat belakang. Okey, kalau macam ni prime dululah kat depan kan? Ini cikgu akan mula kat belakang. Q prime lorek luar Q dulu. Lepas tu sambungkan dengan P. So, P yang ni belum lorek, kita lorek. Okey, ada juga student tanya cikgu. Dia cakap, cikgu, kenapa dekat sini dia sebut Q prime, tapi kenapa kita lorek Q prime? Bukankah kena padam kat sini? Bukankah tak boleh lorek? Sebenarnya itu tadi. Okey, kan tadi kita buat, mula-mula memang kita buat Q prime, luar Q. Lepas tu, kita kena buat P pula. Okey, bila kita buat P tu, arahan dah tukar. Arahan terbaru kita kena buat P. Arahan pertama memang tak ada Q. Memang tak kena Q kan? Dia ada dua arahan kat sini. Arahan pertama, okey yang ni. So, Q prime kita buat dekat luar Q. Okey, lepas tu bila dah masuk kawasan sini, arahan kedua lah. Arahan kedua dia suruh buat P pula. So, P kat sini lah. So, maksudnya yang tadi ni apa? Tadi ni cerita tadi lah. Sebab sekarang ni arahan dah berubah. Arahan suruh kita buat P pula. Boleh faham Okey, sebab tu kat sini kena juga. Okey, soalan E boleh buat sendiri. Okey, soalan F juga nak tunjukkan. Sebab dia ada kotak ni. Okey, nanti soalan I buat sendiri. Okay. J union K prime. Okay, bila ada prime, cikgu akan buat prime dulu. So, K prime tu apa maksud dia? Di luar K. Luar K yang mana? K ni K kan? Luar K maksudnya sini. Sini, luar K. Dan ini pun luar K. Macam soalan tadi lah kan? Q prime di luar Q. So, kita buat dua ni kan? Sini. Okay, sama juga dengan ni. Dia cakap K prime kita buat di sini. Okay, tetapi pasal tak soalan ni ada satu lagi kawasan di sini. Okey, ini kita sebut sebagai set semester. Okey, dekat sini pun dianggap K prime juga kan? Luar K juga kan? Luar K memang di sini dah betul dah, tapi dekat sini luar K juga tak? Ya, so kita kat sini pun kena lorek sebenarnya. Dia pun kena lorek juga sebab dia di luar K dan dia ada kawasan yang kita boleh lorek. Kenapa kat sini cikgu tak lorek luar Q lorek kat sini? Sebab dia tak ada kawasan tertutup lagi. Kalau lorek nak stop kat mana? Kan? Jadi dekat soalan ni dia tak adalah lorek luar Q tu dekat kawasan ni. Tapi kalau yang ni luar K maksudnya di luar bulatan K ni yang ada dalam kotak ni. So maksudnya tadi kita dah lorek dah yang ni, itu dah betul. So yang ni tambah yang ada tambahan lagi. Okey, sini. Okey, ini pun luar K juga. Okey, begitu. Okey, dan soalan G, last. Cikgu nak tunjukkan. Yang lain buat sendiri Okey, soalan G. P kesatuan Q. Lepas tu dia cakap ada prime. Okey, prime ni apa? Okey, kalau cikgu akan baca prime dulu kan. Okey, prime ni maksudnya tak boleh kena P dan Q. Okey, kalau P dan Q kat mana? P dan Q dekat sini kan. Semua P dan semua Q. Itu kalau P dan Q. P kesatuan Q.
lorik semua P dan Q macam soalan tadi. Nampak? P kesatuan Q, kita lorik P dan lorik Q. Tapi kalau dia cakap dekat sini, prime. Prime tu apa? Tak boleh kena P dan Q. Maksudnya tak boleh kena dua ni. So, kat mana jawapan dia? Di sini. Okey, ini jawapan dia. Okey, boleh faham? Okey, so kalau dah faham, cuba buat soalan yang cikgu belum buat lagi ni. B, C, E, H, I. Okey, bila dah siap, baru rujuk pada video dia.